Platform LinkedIn awal-awal pernah hampir gagal. Tapi satu keputusan kecil yang dibuat oleh pengasas LinkedIn iaitu Reid Hoffman membuatkan LinkedIn ni menjadi satu platform profesional yang paling berkuasa di dunia. So, apa yang Reid Hoffman dibuat? Reid Hoffman bukanlah seorang programmer. Dia adalah seorang filosofer di Stanford. Lepas universiti, Reid masuk dunia startup dan juga venture capitalist. Dan dia perasan satu pola yang sama berulang. Normally kerja datang daripada refer kawan. Bisnes datang daripada perkenalan. Dan peluang besar datang daripada weak ties. Dan dari situ, Reid dapat idea untuk hasilkan LinkedIn dan pada tahun 2002, dia melancarkan LinkedIn tersebut. LinkedIn adalah peta siapa kenal siapa dan juga menyimpan reputasi dengan trust. Bila pelancaran LinkedIn berlaku, sunyi, perlahan tak ada viral dan mulalah ramai orang kata LinkedIn ni adalah job portal versi lambat. Dia adalah Facebook versi boring. Pengguna baru dah beribu. Jadi siapa yang nak guna? Reid dia tak pivot besar-besaran LinkedIn ni. Dia buat benda yang lebih bijak, which is dia bercakap dengan founder, dia bercakap dengan operator dan dia bercakap dengan leader di dalam LinkedIn ni tentang apa yang betul-betul dia nak. Daripada data yang dia dapat, satu perkara yang jadi jelas. Orang datang sebab nak kekal relevan dalam network. Behavior pengguna bercakap lebih kuat daripada apa yang ditulis dalam pitch deck. Dan dari situ, LinkedIn dia pivot slightly. Dia tarik orang yang betul masuk ke dalam LinkedIn. Founder tarik founder, leader tarik leader. Recruiter masuk kemudian. Growth perlahan tapi trust maintain. Menjadikan LinkedIn bergerak besar secara organik. Dan kemuncaknya, LinkedIn dibeli oleh Microsoft pada 2016 dengan nilai 26.2 bilion USD. Dan sejak itu, LinkedIn ni dah jana berpuluh bilion revenue dalam ekosistem Microsoft. Dan dia adalah salah satu syarikat yang menguntungkan yang pernah Microsoft beli. LinkedIn buktikan satu benda. Nilai sebenar bisnes bukan pada produk semata-mata, tapi pada networking yang kita bina dan kepercayaan. Kalau hang percaya komuniti bisnes yang pentingkan hubungan dan juga trust, hang boleh main pada event networking yang kami buat. Event yang kumpulkan lebih daripada 100 usahawan yang besar di area utara Malaysia, terdiri daripada pelbagai latar belakang bisnes, daripada bisnes startup kecil sampailah syarikat yang jana jutaan ringgit sebulan. Berminat hang boleh tekan dekat link di bio di atas.